Hai, vanakkam. Hari ini kita kembali ke podcast Sana Sini dalam episod yang ke-62. Saya Sivaraj Chandran dan saya Siva Murugan Pandian. Selamat kita berjumpa lagi di siri ke-62. Podcast Sana Sini. Ya, Prof, dah lebih kurang kita ambil gap lebih kurang 6 bulan. Saya ingat tak ada podcast. Kenapa, kita tak buat. Kenapa tu? Ya, ada banyak sebab. Satu, ialah kerja kita. Prof pun sibuk pergi Tokyo dan sebagainya. Saya pun sibuk lari ke sana sini. Permintaan tetap ramai. Permintaan banyak orang yang jumpa saya, dia tanya mana ni, kenapa sekarang tak ada ke? Kebanyakan tanya you lah. Famous. Dia tanya, apa saya jadi dengan podcast? Masih cakap ada on the way. Ya. So saya pun tak tahu sampai bila saya nak on the way, dan kita dah okey lah. Dengan rezeki Tuhan kita dah okey hari ni, kita dah kembali. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada penonton kerana sabar walaupun sekian lama kita tak membuat podcast sana sini ni, tapi hari ni dan saya berharap semoga kita ni akan berterusan lah. Ya. Jadi penonton-penonton yang dah switch kepada podcast lain, datanglah balik ke sana sini. Kita masih di sini. Jadi hari ni Prof, kita dah sekian lama tak buat podcast, so saja nak tahu lah what do you think yang sejak kita tak buat nanti sekarang ni podcast, apa isu-isu semasa. Banyak isu-isu semasa. Masa tu saya ingat domestik dan juga luar negara, dan sampai peperangan antara US, Israel dengan Iran, dan berlaku isu temple, pergolakan politik dalam negara, kenaikan harga, banyak isu lah. Jadi what do you think sejak kita temporarily stop podcast tu? Saya rasakan sepanjang tempoh kita tidak bersiaran, kita melihat bahawa negara berubah tetapi politik tetap berasap, dan tidak ada masa cuti untuk harga dan juga kenaikan barang. Itu jelas. Walaupun kita melihat keadaan semakin stabil, kukuh, tetapi adakah itu dirasai oleh masyarakat secara umumnya, terutama dalam konteks ekonomi, politik dan sosial. Dari segi politik, ada yang menjangkakan kerajaan tidak akan bertahan selama 3 bulan, 6 bulan, tetapi sudah pun mencecah hampir 40 bulan. Akan masuk ke tahun keempat pada November ini. Dari sudut itu kita lihat bahawa kompromi itu ada dalam sudut di peringkat kebangsaan. Yang kedua, dari segi ekonomi, dikatakan pelabur semakin meningkat dari sudut kedatangan mereka, apatah lagi dengan kenaikan tarif, hubungan dengan China itu diperkukuhkan, barangkali memberikan kadar inflasi yang boleh kita rasakan tidak sebagaimana yang dihadapi oleh negara lain. Walaupun sedang kita berhadapan dengan krisis ataupun konflik di Asia Barat, tetapi Malaysia dikatakan masih meneruskan keadaan yang stabil. Tetapi sampai bila? Adakah ia dirasai? Sentimen persepsi itu masih lagi berterusan, dan saya rasakan yang penting di sini adalah bila kita buka peti sejuk, adakah realiti itu jelas di situ? Nampak sayur ikan. Kerana kos makin meningkat. Itu saya rasakan merupakan satu perkara yang perlu diatasi dalam keresahan masyarakat berhadapan dengan kedudukan yang tidak menentu selepas krisis. Khususnya mereka yang berada di kawasan perbandaran M40 sebagaimana yang kita bincang tadi. Apatah lagi B40 juga akan merasai perkara itu. Saya betul, sebab kos sara hidup tu meningkat, tekanan perbelanjaan harian tu semakin meningkat. Saya buat anggaran lebih kurang kalau bergaji 10,000 pun susah kita nak survive di kawasan bandar, khususnya Kuala Lumpur dan Johor dan Pulau Pinang dan sebagainya. Jadi khususnya Kuala Lumpur. Jadi saya melihat tak banyak inisiatif. Ada, saya rasa ada secara retorik, secara intention tu memang ada kerajaan untuk membantu rakyat, tapi dari segi implementasi dia saya lihat
cukai dinaikkan, daripada 6 ke 8% SST itu memberi impak yang tinggi. Harga subsidi dikeluarkan. Saya setuju. Kita tidak boleh sentiasa berharap pada subsidi. Ada masanya akan tiba kita terpaksa hidup dalam realiti, kan. Tapi di masa-masa sebegini yang rakyat memerlukan tu, kerajaan membuat keputusan sebegini, ini memberi impak secara I would say market shock. Suddenly dia berlaku. Jadi susah bagi rakyat untuk adaptasi situasi baru ni. Diesel, subsidi diesel sebelum krisis tenaga RM3 lebih. Sekarang dah almost RM7, RM7. Jadi saya rasa banyak jugalah kerja yang harus dibuat oleh kerajaan, khususnya dari aspek fiskal dan juga ekonomi, untuk bantu rakyat untuk menghadapi tempoh masa yang genting ni. Itu penting. Perang di Asia Barat, yes, memang for me, saya rasa perang tu unnecessary lah, at this time. Tapi inilah ketamakan pemimpin-pemimpin dunia, khususnya yang US, Israel dan sebagainya. Jadi saya rasa tapi kita pun sudah menjadi mangsa keadaan. Jadi kita pun terpaksa menghadapi dan juga mencari penyelesaian untuk membantu rakyat. Sekarang ni bagi saya, Prof, survival is important. Kalau kita dapat membentuk satu policy dan juga dikatakan affirmative structured policies yang boleh membantu rakyat untuk lepas situasi ini sehingga tempoh ni, saya rasa itu cukup baiklah. Bagaimana nak dilakukan? Adakah kerajaan mempunyai potensi? Adakah kerajaan mempunyai struktur dan juga institusi yang kuat untuk membolehkan perkara ini dilakukan sewaktu krisis? Kerana sewaktu krisis sudah pasti kita nakkan ke semua pihak. Ia juga harus merangkumi rentas parti. Dalam konteks ini, saya rasakan politik harus ditepikan. Ya. Tidak ada pihak yang harus bermain politik, tetapi sejauh mana masing-masing boleh bersama berhadapan dengan krisis ini, seolah melihat krisis ini sebagai krisis nasional. Ya. Dalam konteks ini, bagaimana kita nak mencapai satu konsensus nasional supaya ada satu struktur ataupun institusi yang mampu mengatasi isu yang sedang dihadapi oleh rakyat, khususnya kos sara hidup. Saya rasakan itu isu besar. Kerana bila diesel naik, pengangkutan untuk mengantar barang naik. Jadi sekaligus dia mempengaruhi harga barang. Apakah harga dapat dikawal? Apakah ada pihak boleh kawal harga itu? Tekanan inflasi ni dia bukan seperti yang bukan saja harga minyak naik. Kalau harga minyak naik, pengangkutan meningkat, kos pengangkutan meningkat. Segala kos tu ada dia punya spillover effect dia domino effect dia, dan memberi kesan kepada harga barangan yang akhirnya akan ditolak kepada pengguna, kita, rakyat. Jadi saya percaya subsidi itu penting buat industri-industri yang strategik seperti pengangkutan dan sebagainya. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. To be very frank, doktor, saya ada buat survey sendiri. Saya apabila mereka mengatakan semua lori yang bawa pengangkutan kargo, servis perkhidmatan, lori-lori perkhidmatan mereka dapat tak subsidi? Banyak yang kata tak ada, sebab mereka ni merupakan subkontraktor kepada kontraktor utama. Yang mendapat subsidi adalah kontraktor utama. Yang kontraktor yang layer kedua, ketiga ni dia tak dapat, dia tak layak dari segi dokumentasi dan sebagainya. Kelayakan dia lain. Jadi ini mereka terpaksa naikkan harga atau tutup kedai. Jadi inilah yang dihadapi oleh masalah yang dihadapi oleh rakyat. Dan untuk itu kita ada kemukakan, kerajaan ada mengemukakan cadangan untuk kerja daripada rumah. Kalau kerja dari rumah, ya bagus, ia mengurangkan kos terhadap keluarga tersebut, tapi ia meningkatkan kos, ia memberi impak yang tidak sihat kepada kedai-kedai, pengendali kedai-kedai makanan dan sebagainya bergantung kepada pekerja-pekerja ni. Ia memberi impak ekonomi juga. Lagipun tekanan mental semakin meningkat. Jadi kat rumah dia kena jaga anak. Bukan senang ke, bukan kerja dari rumah ni, dia bukan saja duduk buat kerja rumah, dia kena jaga anak, extra work. Kalau dia pergi pejabat, mungkin tanggungjawab itu diberikan kepada pengasuh dan sebagainya. Jadi ini semua kita kena ambil dalam
apa dikatakan pengiraan sebelum kita membuat satu polisi. Saya rasa saat kerajaan harus ada satu apa dikatakan council yang boleh betul-betul membuat kajian dan mencadangkan kepada kerajaan apakah bentuk krisis ekonomi 97, krisis ekonomi 2008 dan hari ini berlainan. Punca dia berlainan, impak dia berlainan. Tapi yang ini paling penting untuk kita hadapi. Jadi perkara asas tu kita kena seperti kos sara hidup, kos makanan, food security. Kita hanya boleh tahan 6 bulan khususnya. Jadi apa kita nak buat selepas 6 bulan? Jangan pula sampai kita tutup kedai dan rakyat kelaparan dan sebagainya. Jadi saya rasa semua perkara-perkara ini memang sudah menjadi agenda kerajaan, memang menjadi tanggungjawab kerajaan untuk menghadapi, untuk melihat perkara ini. Tapi cuma kita tidak bersedia sebab perang tu berlaku secara tiba-tiba. Kita tidak bersedia untuk mengarungi situasi sebegini. So very shocking. Suddenly dia memberi satu apa dikatakan impact yang secara tiba-tiba. Jadi saya rasa kerajaan saya masih tidak melihat satu penyelesaian atau apa dikatakan penyelesaian yang secara komprehensif daripada kerajaan yang boleh mengurangkan beban rakyat. Saya tak lihat apa-apa. Cuma and PM of course dia ada kata mungkin dia akan gaji menteri akan dikurangkan, lawatan luar negara itu dikurangkan. Yes, tapi saya lihat majlis-majlis semakin rancak. Beratus ribu ringgit dibelanjakan ke atas majlis-majlis kerajaan yang boleh kita kurangkan. Dan lagi pun saya lihat pelancaran program-program baru semua diteruskan dan pelancaran tu kita tak tahulah real result ada ke tidak, tapi pelancaran kita buat secara mega. Jadi saya rasa kos itu semua boleh kita kurangkan. Biarlah kita raikan kejayaan program tu di hujung program selepas melihat results. Ni sebelum results kita dah raikan, kita dah buat LCD dah berapa ratus ribu kita sewa dan sebagainya, PA system sebagainya. Bawa orang kita kena makan semua beratus ribu just pelancaran je. Adakah ini sekadar menjadi tanggungjawab kerajaan ataupun perlu ada pihak lain? Katakan kita ada 222 kawasan parlimen. Adakah setiap kawasan itu perlu ada satu majlis yang memantau juga menyelesaikan isu yang secara langsung memberikan kesan kepada rakyat yang memerlukan bantuan? Saya rasa kita tak sampai tahap itu lagi. Belum. Di peringkat atasan ya kerajaan melakukannya, tapi di 222 kawasan katakanlah ada hubungan dengan badan, organisasi, pertubuhan, syarikat yang pernah mendapat habuan daripada kerajaan. Kenapa tidak? Ini masanya untuk mereka bertindak, pergi ke setiap kawasan ini, memantau dan juga memastikan tidak ada mana-mana pihak berkelaparan. Kerana kita nak pastikan setiap rumah perlu ada makanan. Betul. Perlu ada kehidupan yang bukannya terlalu selesa tetapi cukup secara asas. Ya, asasnya ada supaya tidak wujud masalah sampingan yang lain. Jadi kalau itu dapat dilakukan, barangkali ini hubungan di antara agensi berwajib, kumpulan yang merangka dasar dan juga yang melaksanakan dasar di peringkat kerajaan tempatan, di peringkat majlis daerah. Kita ada data yang cukup. Tapi sejauh mana kita gunakan data itu, data budi, SARA dan sebagainya, semuanya ada. Jadi apakah mereka yang benar-benar berkelayakan dan juga memerlukan sokongan boleh diteliti secara sepenuhnya, pendekatan yang menggunakan multi-dimensional approach rather than one size fits all untuk membolehkan setiap agensi berwajib ini memainkan peranan yang lebih baik daripada apa yang sedang mereka lakukan. Dan kita juga cuba elakkan pembaziran sebagaimana yang Pak Ibi katakan tadi, ketirisan, kebocoran, kecairan itu perlu dielak. Betul. Dalam ketika kita sedang krisis berlaku, kerana impaknya cukup besar. Kita mungkin ada reserve dan juga simpanan yang cukup untuk 3-6 bulan. Dan kita tidak tahu bila perang ini akan berakhir. Malahan kalau perang itu berakhir esok sekalipun, kesannya dijangka mengambil masa hampir 12-18 bulan untuk pemulihan sepenuhnya. Seperti yang Saudi cakap, doktor, dia akan impact dia akan dirasai selama 5 tahun. Jadi saya rasa itu scary lah kan. Dan saya rasakan di situlah kesemua pihak
perlu mengenepikan perbezaan dan juga sampai ke tahap keazaman politik dan juga kematangan berpolitik. Doktor, saya rasa ini disebabkan, kenapa kita menghadapi situasi sebegini dan kita lihat sebagai kerajaan ni kurang efisien dalam menghadapi krisis ni. Saya rasa ada dua faktor lah. Actually, sebab mereka ni pilihan raya dah dekat. Pada masa sama mereka kena memenangi hati rakyat mengikut popularity party. Dia nak popularkan parti dia satu-satu. Keduanya, of course, saya lihat semua missionary kerajaan ni dia lebih mementingkan kepada menunjukkan pada rakyat bahawa parti mereka, pemimpin mereka ialah yang terbaik. Jadi ini macam pertandingan di antara parti-parti. Direct dan indirect kita tengok, kita buat program kata kerajaan ni yang bagus, paling baik dia, dan kerajaan dari unity government lagi satu kerajaan dia kata kami yang terbaik. So mereka macam seolah-olah bertanding sama sendiri untuk menunjukkan yang mereka ni merupakan golongan yang bekerja untuk rakyat. Tapi pada asasnya mereka tidak memberi fokus yang sepenuhnya dalam menyelesaikan masalah kos sara hidup dan juga masalah-masalah lain. Sebab itulah mereka ni beria-ria nak buat pelancaran, beria-ria nak tunjuk produk mereka dengan identiti mereka. Ini tidak menyelesaikan masalah rakyat. Ini secara dari atas, dia harus dari top to bottom. Seperti doktor cakap, kita ada layer di peringkat daerah dan sebagainya untuk memantau, untuk membantu dan sebagainya. Kita memang structure tu dah ada sejak zaman Barisan Nasional. Kita dah ada bantuan tu disampaikan melalui pegawai daerah, pegawai kebajikan, pegawai kemas. Kita dah ada structure tu. Structure tu memang lengkap. Tapi sekarang disebab ini pandangan saya melihat mereka ni there's no nama unity government, tapi saya rasa tak ada kerjasama di antara kementerian. Satu kerana perbezaan ideologi politik mereka, walaupun mereka bersatu tapi dalam kabinet, tapi mereka mempunyai ideologi yang tersendiri dan sukar bagi mereka untuk berinteraksi sama sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita lihat kenyataan-kenyataan yang bercanggah dengan kementerian lain. Baru-baru ni of course Perdana Menteri dah minta Yang Berhormat Fahmi Fadzil untuk menjadi spokesman. Tapi sebelum tu, pasal MITI, kementerian lain akan bercakap pasal MITI. Berkenaan dengan digital, ada menteri lain akan beri komen. Jadi saya rasa ketidakselarasan communication tu sampai sekarang masih ada. So sekarang mungkin kita tak lihat dari aspek kenyataan, tapi cara kerja mereka, kerjasama di antara mereka tu memang dilihat sebagai tidak bersatu. There's no unity among themselves. Dia masing-masing nak tunjukkan dia ni kerja. Sekarang let's say DAP, dia bagi statement, dia kata pastikan 10A matriculation tu kena, you dah janji, kena bagi. Seorang menteri boleh mengeluarkan kenyataan sebegitu, mengingatkan kerajaan, you dah janji, you kena buat. Tapi you seolah-olah you tak percaya, you tak yakin dengan kenyataan Perdana Menteri. You tak yakin dengan kaki tangan awam yang menjalankan tugas di tempat tu. As if like that. Adakah kita berhadapan dengan masalah komunikasi di antara pemimpin dan juga pihak berwajib serta kumpulan sasar mereka? Komunikasi satu, doktor, tapi saya melihat ini sebagai satu pertandingan di antara mereka untuk menjadikan mereka relevan. Sekarang ni dah pilihan raya dekat, mereka nak tunjukkan mereka relevan. Mereka ni memang bersuara untuk rakyat. Sebab kerajaan hari ini kita tahu, kalau kita lihat bercakap, banyak yang tidak berpuas hati dengan kerajaan sekarang ini. For any reason, for apa-apa reason. Tapi mereka, ini reality Kita tidak boleh kata kerajaan ni the best, rakyat suka. Itu orang politik akan cakap, orang-orang Perdana Menteri akan pergi cakap kat Perdana Menteri. Kita tak payah, kita podcast. Jadi secara keseluruhannya memang semua parti politik, kalau kita periksa dia punya, kita buat survey tentang populariti dia, saya ingat semua pun below 40% lah. Tak ada parti politik yang boleh dikatakan memang popular, memang dilihat sebagai champion untuk rakyat, yang dilihat sebagai yang membawa kata-kata apa dikatakan suara rakyat. Tak ada semua. Jadi saya percaya
kalau pertandingan competition among themselves tu dikurangkan, saya percaya mereka boleh memfokuskan lebih tenaga dan juga resources yang ada, yang terhad untuk membantu rakyat. Itu pandangan saya. Tapi kita melihat bahawa rakyat memerlukan bantuan pemimpin dan rata-rata kalau kita lihat dalam konteks politik kepartian, tidak ada parti yang boleh bertanggapan bahawa mereka mempunyai sokongan yang kuat. Dulu tidak. Ya. Dulu zaman politik dominan sudah berakhir. Ya. Masing-masing boleh dikatakan mempunyai pengaruh yang hampir sama, apatah lagi dengan kehadiran anak muda dan sebagainya. Betul. Dalam konteks ini juga kita melihat di samping isu ekonomi, kita juga berhadapan dengan isu politik. Kita lihat apa yang berlaku di Perlis, penangguhan Dewan Undangan Negeri, seolah-olah akan ada perbuatan kuasa, apa yang berlaku di Negeri Sembilan. Baru-baru ni, hari-hari ni. Ya, 2-3 hari ini kita lihat seolah-olah berlaku pertumbungan di situ. Kemudian dalam kalangan parti pembangkang juga masih belum melantik seorang ketua pembangkang. Apakah ini juga memberikan gambaran bahawa pembangkang masih belum memanipulasi sepenuhnya isu-isu yang ada, masih bergelut dengan isu dalaman mereka? Ya betul. Saya doktor, saya ni memang nak cakap pasal benda ni. Pembangkang ni macam tak ada fungsi langsung lah. Kalau pembangkang ni kuat, saya percaya kerajaan akan lebih tertekan untuk buat kerja, to deliver, to show the result. Tapi saya lihat pembangkang ni isu-isu yang penting dari segi pendidikan, ekonomi dan sebagainya tidak dimainkan oleh mereka. Ketua pembangkang, saya sekarang belum ada ketua pembangkang baru, tapi sebelum itu pun ada sebagai ahli parlimen, saya lihat mereka ni tidak memuaskan, prestasi mereka tidak memuaskan. Mereka hanya lebih rela untuk bincang tentang agama dan sebagainya, tapi bukan isu-isu nasional. Of course kita faham kerana sentimen sekarang di kalangan orang Melayu di kebanyakan, sebab saya dulu bertanding di Padang Serai, saya tahu mereka tidak peduli you buat apa pun. Mereka nak kerajaan PM, orang Melayu ni, orang masyarakat Melayu. Jadi mungkin disebabkan sentimen itu masih segar, green wave itu masih segar, mereka rasa kita boleh menang next election tanpa membawa isu-isu ini, buang masa isu ini. Tapi you sepatutnya menunjukkan satu teladan yang baik sebagai pembangkang yang agresif, yang betul-betul berkompeten, untuk menunjukkan bahawa ni kamu betul-betul boleh memerintah negara. Kita pun takut. You tidak boleh bawa isu soal, tidak boleh bersoal tentang ekonomi, tentang bajet kita. Tak ada apa-apa, nothing. So jadi saya percaya pembangkang merupakan salah satu faktor kenapa kerajaan hari ini tidak berfungsi secara efektif. Bagi saya itu pandangan saya. Apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan dan apa yang perlu dilakukan oleh pembangkang? Kerajaan harus kurangkan politik, menggunakan masa ini untuk bukan mencari populariti politik untuk mereka menangi pilihan raya yang akan datang, tetapi lebih jujur untuk membantu rakyat, come up with policy yang boleh membantu rakyat, meringankan beban golongan peniaga. Golongan peniaga ni kalau beban dia ringan dari aspek cukai, tekanan sokso dan sebagainya dari penguatkuasaan, saya percaya mereka boleh menjaga pekerja-pekerja mereka dengan baik. Jadi kalau you beri tekanan, you mengenakan cukai-cukai baru, polisi-polisi baru, khususnya baru-baru ini untuk pekerja asing, dikenakan EPF, sokso dan sebagainya, ini membebankan mereka. Tetapi kalau pelanggan mereka tak sanggup bayar lebih untuk menanggung kos ni. Kos ni harus ditanggung oleh SME. Jadi ini akan memberi impact kepada pekerja-pekerja mereka. Mereka akan kurangkan pekerja, mereka tidak akan naikkan gaji. Jadi mereka ni the ecosystem tu akan sentiasa yang sama, dalam benda yang sama, tak ada pembaruan dalam itu. Jadi ini akan beri impact. Saya sebab tu saya dah banyak kali saya dah cakap kepada orang dalam parlimen dulu pun. Saya cakap, kenapa kita nak bebankan golongan peniaga-peniaga ni? Kadang-kadang saya lihat ada menteri-menteri ni, dia melihat golongan peniaga ni, khususnya pemilik-pemilik perniagaan dan sebagainya, sebagai musuh mereka. Mereka akan condemn dia, kritik dia, macam dia ni tak jaga orang lah. Tapi menteri-menteri yang cakap tu tak ada pengalaman buat bisnes sendiri. Mereka full time politik dari dulu, dari zaman reformasi yang sekarang. Mereka tak pernah berkecimpung dalam politik, bisnes. Mereka tidak pernah mengurus pekerja. Tidak ada pengalaman mengurus profit and loss. Tidak tahu apa tu cost.
sebagainya. Jadi nak jadi menteri, mereka mengingat berfikir bahawa peniaga ni semua musuh mereka. Jadi mereka tekankan, like baru-baru sebelum ni, Kementerian Sumber Malaysia sebelum ni, dia memberi tekanan yang teruk kepada pemilik-pemilik perniagaan. Jadi mereka nak pergi komplain pun tak tahu mana nak pergi. Ada banyak yang datang jumpa saya di sini. Tax tinggi, kita tidak diberi tax refund, tak diberikan, kita minta pelepasan tak dapat, dan kalau kita lambat sikit kita kena penalty lagi, EPF sokso untuk foreigners kita kena bagi EPF sokso, rumah mereka kita kena jaga. Sekarang ada lagi satu bestari sistem AI untuk membawa pekerja. So itu akan menaikkan kos peniaga. Apakah semua isu ini akan menjadi isu utama dalam pilihan raya akan datang kerana dirasakan pilihan raya negeri Melaka yang berakhir pada Disember 2026, Johor April 2027, Sarawak Februari 2027, PRU sehingga ke Disember 2027. Apakah kesemua ini sudah mula menampakkan momentum dalam konteks politik kita yang dinamik? Isu-isu ini akan mula dimainkan. Ya, dia boleh. Ya, memang dia akan dimainkan, tapi dia nak salahkan siapa, dia nak sokong siapa. Sebab kalau nak kata sokong Barisan Nasional pun ada sebahagian daripada kerajaan hari ini terlibat dalam pembentukan polisi tersebut. Tidak ada bantahan. Dan nak PN langsung tidak bercakap pasal isu-isu sebegini. So, jadi saya rasa pengundi pun agak keliru lah. Saya percaya pilihan raya ni yang akan datang ni pun mengikut sentimen lah. Sentimen perkauman, dan juga sentimen bukan disebabkan mereka betul-betul yakin kalau pemimpin ini diberi peluang dia dapat membantu kita atau mengurangkan kos sara hidup dan sebagainya. Ia lebih kepada sentimen. Jadi masih ada masa lagi setahun atau dua untuk kerajaan untuk betulkan kesilapan mereka. Bukan kata kesilapan, mungkin mereka tak sedar. Mereka sebab secara individu setiap menteri dia buat kerja ikut cara dia. Setiap kali ada reshuffle perubahan menteri datang diubah semua. Program baru, inisiatif baru, tekanan baru kepada peniaga, polisi baru untuk menekankan pemilik peniaga ni semua menjadi isu kepada rakyat. Jadi saya percaya kalau kerajaan ni dapat kurangkan dikatakan aktiviti-aktiviti untuk menjadi popular, tapi betul-betul memberi fokus untuk membantu rakyat, saya percaya kita boleh buat. Kita ada resources. Saya percaya kita kalau bukan ahli politik pun ahli akademik. Kita dulu macam 1998 when kita ada krisis, kita ada satu council yang telah dikumpulkan oleh Tun Mahathir masa tu. Okey, mereka yang akan beri cadangan kepada kerajaan untuk buat apa, dan dia efektif. 2008 same thing, Datuk Seri Najib masa dia boleh menghadapi krisis ekonomi, beliau telah membentuk satu I tak ingat nama komiti tersebut, jawatankuasa negara. Untuk membantu beliau memberi nasihat tentang langkah-langkah yang boleh dibuat secara ekonomi untuk membantu rakyat dan mengurangkan beban rakyat. Jadi saya rasa kali ini saya tak lihat jawatankuasa tersebut. Ada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Itu memang MTN memang dah dulu dah dibuat, tapi dia tak tonjol sangat dia punya penglibatan tu dan sebagainya. Tapi saya harap mereka ni akan lebih agresif lah untuk menumpu perhatian untuk bagaimana nak bantu rakyat. Saya lihat rakyat ni memang dah merana teruk dah sekarang ni, Doktor. Yalah, kalau kita perhatikan pun isu terbaru di mana Abang Mekanik dan juga Diki Yao yang telah membentuk satu sentimen dalam soal kebajikan dan juga bagaimana rakyat membantu rakyat. Ketika Mekanik itu cuba membantu saudara Diki ini, apabila tahu saudara Diki tidak mempunyai simpanan cukup wang, maka beliau katakan tak perlu bayar, dan itu telah membawa kepada satu kesedaran dalam kalangan halayak ramai bahawa seolah-olah ada hubungan yang perlu di antara rakyat dengan rakyat tanpa bergantung kepada mana-mana pihak secara keseluruhan. Tapi itu juga memberikan satu isyarat, mesej, signal kepada pihak berwajib bahawa ramai di luar sana memerlukan perhatian dan
Saya rasakan dari awal kita bercakap tentang ekonomi, kita juga bercakap tentang politik, kita juga menyentuh sedikit tentang soal kebajikan di mana soal kos sara hidup mempengaruhi gaya hidup dan juga masa depan negara. Yang diperlukan adalah soal kestabilan, soal bagaimana membina negara ini dan juga memastikan ekonomi dapat diperkukuhkan. Kita tidak mahu yang kaya menjadi terlalu kaya, yang miskin menjadi miskin dan akhirnya golongan pertengahan di tengah-tengah itu menjadi ataupun terjerat dalam kedudukan perubahan yang sedang berlaku. Bantuan dia sampai ke, dia selalunya dia fokus kepada B40, bantuan diberi makanan sebagainya. NT20 boleh self-survive. Tapi yang M40 ni terperangkap tengah-tengah. Tapi bagi pada anggapan kerajaan, mereka ingat M40 ni dia okey, dia ada duit, dia gaji tinggi. Tapi yang betul-betul terperangkap dengan dalam apa dikatakan perangkap sara hidup dan sebagainya, kos sara hidup dan sebagainya adalah golongan M40. Jadi lebih fokus harus diberikan kepada M40. Macam kes sebelah yang mekanik tolong bantu itu ada dua perkara. Satu, untuk menunjukkan keadaan karang kita. Kedua, satu, perhubungan antara kaum. Apa yang diwar-warkan kat luar tu oleh setengah orang tu tak betul. Ini merupakan semangat rakyat Malaysia sejak dulu dan inilah yang saya rasa diamalkan oleh semua orang di luar sana. Tapi ada 2-3 orang pengaruh yang masih lagi cuba untuk melahirkan ketegangan hubungan antara etnik. Saya ingat dia orang kena bayar kau tu, doktor. Kalau tidak, kenapa dia pergi sibuk-sibuk buat benda-benda macam ni? And suddenly dia dulu dia beberapa karakter ni saya lihat mereka tak ada pun dalam mana-mana isu, tak pernah saya melihat mereka. Tapi baru-baru ni saya tengok mereka ni aktif cakap pasal Islam, dia kutuk masyarakat Hindu, dia kutuk Kuil lah. Itu saya rasa mereka ni cuma I think mungkin dibayar kot siapa-siapa pihak untuk buat kecoh dalam negara. Tapi mungkin juga, tujuan politik ke? Ya, mungkin juga pihak yang bertanggungjawab perlu mengambil tindakan segera supaya komuniti yang terbentuk di alam maya ini tahu ada etika, perlu menyaring berita yang mereka sebar, kerana bila sebar informasi ini dia merebak. Merebak. Boleh melahirkan kebencian, labeling, stereotyping, ethnocentric. Kalau lihat social media kita, berkenaan apapun isu yang kita sentuh, ada segolongan Facebooker ni semua. Dia bukan Facebook dia kebanyakan dia fake account lah dia guna, tapi dia guna perkataan-perkataan yang very sensitive dan mengguris hati kita. Jadi saya rasa penguat kuasa polis kena ambil tindakan lah. Tapi saya lihat polis ni saya lihat pengarah siasatan jenayah dia kata jangan berbincang, berdebat dengan isu-isu ni dalam Facebook, social media, dan kita akan ambil ia sebagai asutan, dia kata. Dan kalau Facebook kita tidak boleh bincang secara secara live kita tak boleh berterusan berdebat dengan isu ni. Jadi platform mana yang ada untuk kita mengutarakan perasaan kita dan sebagainya? Saya rasa itu salah lah, doktor. Tidak, saya rasakan boleh. Cumanya perlu menyaring dan juga menggunakan kebebasan itu secara bertanggungjawab. Bermaksud there's no absolute freedom. Tidak ada kebebasan mutlak. Perlu ada kebebasan di mana kita menghormati pandangan orang lain, waktu yang sama kita nak orang lain menghormati pandangan kita. Bagaimana kita guna ruang itu, ruang akses peluang itu untuk mengguna pakai maklumat yang berfakta, bukannya melahirkan kebimbangan, keresahan, menghasut antara satu sama lain sehingga boleh melahirkan kebencian. Saya rasa itu yang mahu kita elak. Dalam era sekarang ni, bila kita berhadapan dengan krisis ekonomi global, kita tidak mahu berhadapan dengan krisis dalaman yang boleh menghancurkan hubungan. Itu lagi bahaya tu. Itu lagi bahaya. Dalam waktu kita berhadapan dengan COVID dulu, kita berhubung antara satu sama lain. Kita hidup berdampingan, walaupun berasingan, kita bergaul dan juga cuba bergabung walaupun kita tak kenal, tapi disebabkan krisis itu dia telah membawa satu tafsiran ke atas perpaduan. Mungkin itulah yang perlu kita tingkatkan. Dan kesedaran itu perlu ada dalam kalangan masyarakat, khususnya pempengaruh. Saya rasa mereka juga harus mainkan peranan yang lebih positif dalam mempengaruhi pemikiran, sentimen dan juga persepsi orang ramai. Sekarang kalau mengikut undang-undang, memang ada semua akta-akta yang tersedia ada ni. Betul. Kalau dilihat sebagai mengasut atau terlebih-lebih komen tentang perkara-perkara sensitif 3R dan sebagainya, mereka boleh diambil tindakan.
Tapi saya lihat pihak penguasa ni, dia ni tak ambil tindakan. Itu masalah. Despite 400 laporan polis, memorandum dan sebagainya, pihak polis still menunggu arahan politik untuk mengambil tindakan. Jadi itu adalah salah. Itu tidak sepatutnya berlaku. Mereka harus proaktif untuk apa dikatakan mengurangkan perselisihan faham di antara kaum dan sebagainya. Itu saya cakap ini bahaya lagi. Masalah perkauman ni lebih bahaya daripada perang Asia Barat ni. Betul. Ini melibatkan domestik yang secara direct secara langsung semua kita akan terlibat. Jadi saya rasa itu tak baik, tak sihat untuk negara kita. Dan kita pun rakyat Malaysia bukan kita bukan rakyat yang mengharapkan perpecahan dan sebagainya. Ada 1 2 3 orang. Dan saya melihat sekarang ni penguat kuasa ni gagal mengambil tindakan. Mereka ni sengaja tidak mengambil tindakan. Seolah-olah mereka menunggu arahan daripada siapa, sama ada nak ambil tindakan ke, ditakut. Jadi saya rasa itu adalah satu budaya yang salah. Penguat kuasa kalau mereka betul-betul nak memastikan keamanan keselamatan negara menjadi tanggungjawab mereka, mereka harus mengambil tindakan. Tanpa siapa beri arahan, tanpa siapa-siapa beritahu kat you. 400 police report, there's no action. Malulah kita tengok. Yalah. And seolah-olah dia ni kebal, boleh cakap apa-apa pun dia boleh lari. Jadi ini saya rasa tak sihat lah ini. Dan akhirnya kita melihat bahawa dalam konteks negara kita, Malaysia, yang penting adalah perpaduan, keharmonian dan juga nilai muhibah, nilai muafakat walaupun berbeza dari segi agama, etnik, kepercayaan, ritual, fahaman politik sekalipun, kita tidak boleh menjadikan perpaduan ini satu liability, tapi itu sebagai satu aset harta besar untuk kita membina negara bangsa yang lebih baik pada masa akan datang. Kita bermula tadi dalam konteks podcast sini ini dari soal kerajaan perpaduan dan akhirnya kita merasakan bahawa perpaduan itulah yang menjadi penting, penting untuk membolehkan kita bergerak bersama tanpa mengira latar belakang warna, baik kita ini orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Bidayuh, orang asli sekalipun merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak, kita masih lagi orang Malaysia. Betul. So doktor, kita dah sampai penghujung. Kita dah sampai ke penghujung. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang masih setia dengan kami. Kita mempunyai perancangan yang banyak untuk podcast sana sini ini. Jadi saya berharap anda semua sabar dan bersama kami. Episod yang seterusnya kita akan bincang isu-isu yang semasa, dan bagaimana kita akan beri cadangan dan juga kita akan bawa guest speaker yang boleh memberi pandangan mereka dan bagaimana kita boleh membantu situasi. Podcast ini bukan sekadar memberitahu bahawa ada masalah, tapi kita akan cuba beri penyelesaian, cadangkan penyelesaian supaya boleh digunakan untuk mengurangkan beban kita dan sebagainya. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Semoga kita berjumpa di episod yang akan datang. Waalaikumsalam.